item-item. Hai, selamat pagi. Welcome back to Nadira Kimi channel. Setelah sekian lama kan kita tak vlog. So, ni lah hari ni yang selarat sikit. So, kita vlog dan kebetulan ada nak unboxing barang juga. Sorry korang, sekarang ni jarang-jarang sangat buat vlog sebab badan tak berapa larat sangat. Kadang-kadang ada energi, kadang-kadang tak ada. So kita tunggu ada energi sikit baru boleh buat vlog-vlog ni. Hari ni ada barang yang sampai. Saya beli drawer untuk baby punya barang. So sebelum tu, sementara nak tunggu barang tu sampai, ni pagi ni breakfast saya ni je lah. Saya makan apa yang saya boleh nak telan je. Okay, ni saya buat roti sandwich je lah pagi ni. Sekarang ni sejak mengandung ni saya kerap sembelit. So saya kena banyak makan buah macam ni lah, betik ke pisang ke, nak bagi lawas sikit usus nak membuang. Tak tahulah kenapa, mungkin normal kot kan ibu-ibu mengandung sembelit. Dulu saya tak ingat dah saya sembelit ke tak. Tapi sekarang ni memang teruk jugalah sembelit. Rasa daripada awal pregnant tu tapi tak teruk sangat. Kebelakangan ni macam teruk sikit. Najis macam liat sikit kan. So itulah saya kerap ambil betik pisang macam tu, orange, untuk bagi najis lembut sikit kan. Kebelakangan ni sebenarnya tak berapa larat tau nak mengemas sangat. So sebab itulah kurang sikit lah video-video mengemas-ngemas ni kan. So kalau macam dah nampak teruk berabuk sangat tu, terpaksa jugalah gerakkan badan untuk bersih-bersihkan habuk lantai. Lantai ni biasanya banyak rambut lah. So kena kerap sapu jugalah kan. Kadang-kadang dia macam penat, dia macam apa, tak ada energi kan. Cuma buat paksa jugalah. Sikit-sikit, sekurang-kurangnya boleh lah juga jadi macam exercise juga kan. Sekarang ni saya dah 26 week. Dah nak masuk ke trimester ketiga. Tak tahulah macam mana dalam trimester ketiga nanti kan, tak lagi teruk ke apa ke, tak tahulah level penat dia tu. Apa-apa pun saya harap korang semua boleh doakan saya dapat bertahan sampai ke hari due dia. Sebab saya ada masalah fibroid dan cyst. So benda tu yang menyebabkan kemungkinan saya kena operation. So doakanlah agar semuanya berjalan lancar, dipermudahkan dan selamat melahirkannya. Nak masak untuk tengah hari. So ni saya buat sawi, baby sawi tumis dengan hati ayam. Sebab saya HB low, makin turun HB ya. Sekarang dah tinggal 10. So kena makan banyak benda-benda yang tambah darah. So ayam ni nak bakar dululah dengan air fryer. Nak buat ni je, black pepper je.
kabinet untuk baby. Berat juga nak angkat dia. Macam mana ni? Macam tak boleh buat seorang je. Packaging dia okey juga kan. Dia letak macam papan. Elak daripada dia rosak kot. Okey jugalah packaging dia. Berat. Tarik masuk tadi pun berat. Macam tak boleh buat seorang. Sini ada beberapa item untuk baby. Yang ni bukan saya beli. Yang ni adik saya bagi. Baju-baju baby. Anak buah saya. Anak adik saya yang bongsu tu. Dia badan jenis sifat besar kan. So, baju-baju dia segar-segar lagi tapi dah tak muat. So, ni yang semua. Hari tu dia bagi bungkus macam tu je. Tapi saya packkan dia masuk dalam plastik ziplock macam ni. Biar tak berabuk kan sebab lambat lagi baby nak keluar. So kita simpan macam ni. Tu beli drawer kabinet tu untuk simpan lah baju-baju ni nanti. Dekat yang bawah ni ada pump. Breast milk pump. Dalam ni pun ada banyak lagi item. Ada mitten butis. Lepas tu ada macam kain apa semua kan. Saya ingat nanti nak beli jugalah beberapa item yang baru. Untuk hospital punya. Labor room hospital. Tu kita bagi dia pakai yang barulah juga. Biar dia bawa baju baru juga kan. So yang lama-lama ni mungkin kita akan buat silih ganti lah. Okay, so saya rasa macam saya tak boleh nak pasang seorang. Nak tunggu hero-hero balik dululah. Minum ayam ni untuk dia orang lah. Saya tak makan lah. Saya makan hati ayam je nanti. Adik dah balik, kita suruh si adik tolong pasangkan. Masih panggil adik je. Dia cakap baby dah keluar nanti baru panggil abang. Tak move on lagi dengan gelar adik. Kita dah keluarkan semua daripada kotak. So ni lah kayu ukuran saiz-saiz dia kita dah asingkan. So ni dia punya draw bucket dia. Lepas tu ada skru-skru dia. Dia bagi juga dengan ni papan belakang kot. Lepas tu ni manual dia. Kita kena telik dulu manual dia. Tengok dulu. Skru dia banyak. Takut keliru. So kita asingkan dululah skru-skru dia supaya senang kita nak ambil pasang nanti. Manual dia macam tak detail sangat tau. Kita tak tahu macam mana nak pasang yang ni. Yang G ni ke sini. Ni. Dia punya papan ni. Tak tahu nak cantumkan dia macam mana. Macam tu je dia bagi manual untuk setiap laci tu. So kita decide untuk pasang dia punya rangka dulu lah. Dia punya kerangka dah siap dah pasang. Ini pun tak tahulah betul ke tidak ni. Harapnya betul dah pasangnya ni. Kat ni tinggal dia punya drawer sahaja. Okey, sekarang dah faham dah. Sebenarnya kita yang salah pasang. Sebenarnya yang ni bukan duduk kat sini. Yang ni duduk belah sana. Cuba cek kayu bawah tu. Itulah yang salah lah. Okey. Sekarang dah faham. Kayu bawah tu pasang. Boleh lah, dia ada lubang kat tu. Kita skru dengan tu je lah. Kita yang salah. Sebab tu kan belakang boleh je lah. Okey, kesian kawan tu penat cari. Kita tanya dia punya seller sampai dah pening dah macam mana nak ajar. Okey, tak apalah. So kita dah dapat dah. So yang ini
kena duduk dekat bahagian pintu drawer tu yang nak tarik tu. Yang lubang ni yang duduk dekat bawah. Okey. Kita salah. Ibu dah penatkan 2 kali saya tau. Ni baru jadi. Dia silap dia sebab kita terbalik yang ni tadi, lubang ni. Tu yang duk pening macam mana pasang dia. Okay, so sekarang ni cuma itulah mungkin dia punya besi drawer tu kot kita tak betul-betul sama imbang. Baru je ibu nak pakai besi L. So dia jadi macam ni. Saya tak guna besi L lagi kan. Saya tak pada pandai sendiri. Sebaik tenang dan sabar. Nasib baik berusaha dengan penuh kesabaran. Okay. So gitulah. Okay, so ada 3 lagi. Yang ni yang salah ni kita kena buka balik lah. Punya berjam-jam fikir macam mana pasangnya. Ini kita share last drawer. Ni 3 dah siap dah. Ni yang last. Okay, ni bahagian belakang dia. Yang ni yang kita silap tadi ni. Lubang ni kena duduk yang bahagian depan. Bahagian macam penutup drawer tu. So yang ini, yang lubang 2 ni tadi tu. Yang ni sepatutnya dekat bahagian sini. So ni macam ni. Macam ni lubang ni. Dia kena sinilah. Nampak? Lubang ni dengan celah dia ke sini. Okay, so jom kita baut. Macam ni. So ni terpasang sebelah lagi. Okay, dah siap bahagian belakang tu. Kita masukkan papan dia kat celah dia. Okay, lepas tu yang bahagian sini kena letak dia punya baut tu. Letak dulu kat setiap 5 penjuru, 5 lubang tu. Ni baru betul. Tadi kita salah. Kita tak letak benda tu. So 5 situ 1, ni 2, tu 2. Okay, dah siap pasang baut yang ni. Kita letakkan ke lubang sini lah. Masukkan ikut lubang ni lah. Tu baru betul. Yang ni yang betul. Tadi kita salah yang ni kan. So ni benda ni lah yang masuk untuk cantumkan bahagian depan tu. Sini mana? Sini. Sana. Sini. Dah settle tu di kanan. Lepas tu ni tulang dia untuk bagi kukuh. Ambil tulang dia. Yang ni pun dia ada lubang ni. Masuk sini. Yang bahagian atas ni skru. Cepat skru atas. Lepas tu yang bawah nanti masukkan yang bulat tu juga. Ambil yang bulat. Pasang dia punya drawer rail. So siap dah. Yang 2 ni cantik je dia tutup elok. Yang bawah dia tak nak rapat tepi ni. Atas pun sama, tak nak rapat tepi ni. Tak tahulah kenapa. Mungkin besi drawer tu kot yang problem. Tak betul pasang dia. Yang belah dalam tu kan. Tak apalah. So top atas kita tak pasang lagi. Kita nak pasang top atas dulu. Yang ni kena letak benda tu juga. Dah siap pasang yang atas dia. Sekarang ni kita nak paku papan yang tu pula kat belakang dia. Kita letak kat sini. Sekarang ni kita nak letak barang-barang ni je lah kat dalam. Ni ada gendong baby. Adik si bagi sebab dia gemuk, dia tak boleh pakai. Sudah bagi saja. Ini ada pampers yang dia nak bawa hospital hari tu kot. Nanti kita asingkan balik. Ni ada kain tuala ke selimut ke tak tahu. Dengan barut.
bengkung. Tapi dia jenis tali. Saya tak nak guna yang ni. Nanti saya nak beli yang khas untuk scissor punya. Sebab saya berkemungkinan besar akan di operation C-section. Ni mitten and bottle. Banyak gila. Tapi kita nak beli juga lah yang baru kat baby yang tu. Ni ada krim untuk C-section, untuk rawat luka beranak. Yang ni untuk nipple, yang Mama Choice punya ni. Ada lebih adik saya punya. Dia bekas untuk tisu ni. Ni ada bag untuk toiletries. Ni Pampers. Anak dia dah tak muat newborn sebab anak dia gemuk sangat. Mutu Aduh, ni pun sama juga, Pampers baby. Allah. Ni untuk ibu. Ni breast ni yang besar punya. Saya nak beli jugalah yang jenis tali punya kan. Takut time operate nanti doktor nak nurse nak yang jenis tali punya tu untuk pakaikan masa kita dekat bilik operation ni. So kena beli juga yang jenis tali. Yang ni spare je. Kita mau. Kecil sangat. Oh, dia rendah. Pampers cotton. Okay, part ni kita ada dia breast pump. Breast pump yang ni yang elektrik punya. Ni pun adik saya bagi, saya tak beli pun. Dia punya beli banyak jenis tapi tak bagi susu badan pun. Dia beli je. Lepas tu dia tak bagi susu badan kat anak dia bagi kita pula. So ni yang elektrik punya. Yang jenis bukan wireless lah. Kan? Yang dia ada macam tadi panjang sikit tu. Lepas tu yang ni ada lagi. Pun breast pump juga. Tapi ni wearable breast pump punya. Wireless No wires. wireless. Lagi breast pump. Tapi yang ni manual punya. Manual ke? Oh yang tak ada tu. Tak sure lah. Rasa manual ni. Sebab ada benda ni kan. Manual lah, bukan yang tak ada tu. Yang tak ada tu tu mana? Ke ni yang tak ada? Ni kot tak ada sebab ada bekas dia. Yang macam kalau susu badan tak berhenti menitih tu, kita ada orang nyanyi. Tak tahulah betul ke tidak. Tak yakin ibu punya terang. Rasanya dia lah. Sebab saya pun tak pernah guna. Dulu kan ada dulu zaman dulu. Lepas tu ni plastik untuk simpan susu sampai 2. Punya dah banyak tapi tak bagi susu pun. Lepas ada botol susu anak ni, tak tahulah botol sekali dia ke apa, tak tahulah. Simpan je. Simpan botol. Muat. Ramai. Dia sempit dia punya ni. Tak boleh nak masuk banyak. Bukan sempit, apa panggil?
rendah. Lowet. Dia punya bukan lower. Dia punya jarak dia tu rendah. Dia tak tinggi. Ni bahagian yang atas ni ada parut selimut. Selimut lah saya rasa ni. Rasa-rasa lah selimut kan. Kenapa rasa-rasa? Ada simpan sini. Mitten dengan buti dan juga apa ni, gendong. Ni cream. Okey, habis. Pak atas kali ni tersusun habis baju. Baju ni semua boy punya baju tau. Kita tak tahu lah yang nak keluar nanti boy ke girl. Semua baju segar lagi. Cuma dia kecil. Badan anak dia besar. Dah masih nak jual baju lah. Ni nanti baby dah keluar nanti baru kita susun lipat-lipat kat kan. Ni sebab lambat lagi. Dia ada plastik dia tak berabuk. Okay. So, dah. Tu je item ni. Sudah. So, tak semak dah dekat sini. Semua dah duduk dalam drawer ni. Ni pun sebenarnya tak muat ni. Maksudnya mungkin kita akan beli drawer plastik pula kot. Tu isi item lain ni. Sebab ada lagi. Dia punya essential. Banyak lagi lah benda. So, itu sajalah setakat ni video kita. See you next video. Bye-bye.